apa? Firm. Tak terjuntai-juntai lah rambut. Ini 3 benda yang aku takkan buat kalau aku bela rambut panjang. Hai, nama aku Karim. Aku dah gondrong sebanyak 3 kali. Yes, gondrong botak 3 kali aku dah buat. So ini adalah 3 tips yang aku nak share kat korang. Benda yang aku tak buat kalau aku bela rambut panjang. Yang pertama sekali adalah pakai pakaian yang selekeh. So usually image rambut panjang ni orang akan kaitkan dengan perkara-perkara yang negatif. Benda-benda yang tidak kemas, benda serabai, semuanya dekat orang yang rambut panjang ni lah. So aku came up with idea yang aku nak counter benda tu dengan cara aku pakai kontra. Iaitu bila rambut korang panjang, pakai smart-smart. Pakai baju smart-smart, pakai bagi nampak handsome. Benda-benda yang boleh buatkan kau nampak handsome, benda tu bagus. Ikat rambut, pakai wax dekat rambut. Benda ni akan create gaya yang nampak harmonize. Faham tak? Nampak harmonize. Nampak kena lah combination dia tu. Macam rambut aku ni, kalau aku nampak terjuntai-juntai tu, aku pakai wax ni. Bagi dia firm. Tak terjuntai-juntai lah rambut nanti. Ni memang sesuai lah siapa-siapa yang bela rambut panjang kan. Yang korang nak pergi wedding ke, nak pergi kenduri member-member korang ke, tak nak bagi rambut terjuntai keluar, pakai stick wax ni. Yang kedua pula, aku kurangkan pakai topi. Sebab topi ni dia create bahang dekat kulit kepala korang. Sebab rambut panjang ni dah ada bahang dia. Bila letak topi pula, dia 2 kali ganda bahang. Bila bahang terjadi, korang tahu-tahulah masalah berpeluh. Bila berpeluh ada dandruff, gatal, macam-macam lah. So korang check balik. Kalau korang rasa rambut korang tu banyak kelimomo, cuba korang tengok balik. Adakah korang suka pakai topi? Kalau korang suka pakai topi, kena kurang-kurangkan lah. Dan yang ketiga sekali adalah aku takkan shave jambang kalau rambut aku panjang. At least aku akan biarkan misai tu ada kalau aku nak buang jambang. Sebab kadang-kadang aku rimas juga ada jambang ni kan. So kita boleh customize apa yang kita nak. At least aku tinggalkan misai kalau aku nak buang jambang. This is because obviously bila kita rambut panjang, daripada belakang orang boleh nampak kita ni macam perempuan. Aku tak nak orang salah anggap. Aku tak nak mendatangkan fitnah. Orang rasa awek tu. Okay. So aku always bela jambang kalau rambut aku panjang. Kalau korang kat luar sana yang tak boleh nak tumbuhkan jambang, tak boleh nak tumbuhkan misai, aku suggest korang pakai Hero Hige ni untuk tumbuhkan jambang korang. Plus sebenarnya dia ada bonus point tau bila korang berambut panjang dan berjambang. Dia akan memberikan korang gaya yang nampak macam warrior. Lagi handsome lah, senang cerita. Kalau korang nak barang dua-dua ni, aku ada letak dekat beg kuning bawah ni. Memang sangat-sangat berguna untuk orang yang berambut panjang kat luar sana. Like, comment, share dan follow kalau korang nak tengok lagi tips-tips gondrong lelaki daripada saya. As always, my man.